Hai, selamat datang ke dalam channel Mr. Duk Cem. Hari ni Cem nak main game Escape Running Head. Game ni anak Cem cadangkan tau. Dia kata game ni sangat seram dan kita kena solve beberapa maze. Tanpa buang masa, jom kita mulakan. Okey, kita follow je Aish. Sebab dia kata dia dah main dah, dah pernah main game ni. Tengok nanti macam mana Okey, slow-slow. Alright. Sampai dah checkpoint yang pertama. Tak ada pun kita. Ui, apa tu? Apa tu? Apa tu? Okey. Oh, dia macam dah pro lah ya. Dia orang macam dah pro lah. Ah! Kata je pro. Kena juga ni. Okey, kita follow lagi. Sekali lagi. Tu dia. Cantik, cantik. Kita kena ada plan ni. Mana entah Mama Aish. Oh, mungkin dia dah pergi sana dulu. It's okay. We find our own way, okay? No problem. Right, situ bukan jalannya. Tak apa. Kita tak noob kali ni. Sabar. Hai, nampak gaya banyak Cem nak kena crop ni. Tak lepas-lepas lagi ni. Okay, it's okay. Cem rasa terus kot ni. Tu dia. Cepat, cepat. Dia following from behind. Okay. Kita nampak dah stair. Okay, ni tempat selamat. Alhamdulillah. Okay, now what should we do? Mana tu? Oh, sana. Patah balik. Mantap. Aish dah terjun. Mantap. Okay lah Cem jalan sana dulu Okay, bye. Cem cuba jalan sini dulu. Ni boleh masuk tak ni? Wish. What the? Okay, sebelah situ. Oh, ada laluan kecil. Nasib baik, geng. Ush. Wah. Okay. Baru checkpoint first pun kita dah kelang kabut ya. Tak apa. Sebab kita revive dekat. No problem. Bisa ada cara dia. Nak lompat atas dia ke macam mana? Oh, lompat tadi. It's okay. One more time. Okay. Tak habang boleh lompat atas dia. Okay, now mana? Right or left? I think the same. Datang dah. Mana? Mari. No, tu dia. Sini. Cem kena tunggu sebab Mama Aish dah banyak kali selamatkan Cem. Mana tak ada? Okay, tak apa. Cem dapatkan checkpoint first. Alright. Macam mana? Nak Cem jalan dulu ke? Sikit lagi. Sampai dah. That's good. Okay, apa yang ada menunggu dekat atas stair ni Kita tengok apa yang ada kat atas. Ya Allah. Tak sempat. Aduh. Alih-alih ada gaung situ, guys. Jatuh terus. Sekali lagi. Aduh. Ingatkan lepas. Okay, tak apa. Dia nampak macam chill game ni. Orang kata kids lah kan. Tapi nampak tak dia punya trap dia. Begini Okay, ready, lari, sap. Okay, cantik. Okay. Ambil coin. And then, welcome to stage 2. Okay, kita check dulu apa ada kat sini Ni coin. Tak ada apa lah So, kita akan decide untuk masuk pintu ni. Kita follow je Aish. Okay, Aish, jom. Alamak, ada adik kok belakang ni. Adik kok belakang Cem ni. Wah, macam mana ni sebelah. Cem tak boleh nak gerak. Aduh. Tak boleh, bye. Kejam permainan ni. Tak apa. Tunggu kejap. Jaga Cem sampai. Yes sir. Okay, jom. Okay, mana ni? Kita redah je lah Okay, tu anak panah tu. Jumpa dah tu. Okay, Mama Aish dah tombang kat situ. Okay, kita jumpa first checkpoint. Okay, Cem akan mulakan pencarian dulu. Okay, dia nampak dah Cem kat situ. Relax. Wah!
Woi. Nah. Ini macam. Okey, tu dia trik dia. Okey, 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 okey. Sebelah sini. Banyak pintu, banyak pintu. Okey. Jumpa dah checkpoint seterusnya. Mana Mama Ais cantik. Dia slide, dia slide, dia slide. Sip baik, sip baik, sip baik. Cantik Mama Ais. Kita tengok anak panah dia. Mana dia nak slide. Okey, cepat ke kanan. Cantik. Dia trap guys. Aduh. Okey, tak apa. Kita dah hafal tadi. Ini ke sini. Yang ini tadi masuk ke kanan. Ni sok keluar. Sikit lagi. Sikit lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Cantik. Okey, macam dah start faham main game dia. Ke kanan. Sip baik. Yang ni ke mana? Sip baik, sip baik. Okey. Kita dah nak sampai penghujung ni rasanya ni. Betul. Checkpoint yang seterusnya. Okay, kat sini kalau kita serempak lagi running head tu, at least dia revive tak adalah jauh kan. Okay. Chill. Ada kat belakang. Tengok kiri kanan. Okay. Rasanya tepat ni. Pintu ni lah. Jom. Okay. Ya. Okay. Kita dah masuk. Okay. Kena lompat ni kan. Cantik. Cuma nak tekan lompat. Dia tak detect pula. Okay. One more time. Stop. Ya Allah, macam mana? Lompat kanan kiri macam tu. Aigo. Okay, one more time. One more time, kanan sikit. Terus lompat. Ya Allah, dah lompat guys. Apa hal? Okay, one more time. Lompat. Cantik. Nampaknya Aish kena tunggu dia tadi. Lompat lagi. Aduh. Cik memang tak reti lah game macam ni. Cuba try ajak Cik main game Dota ke, game racing ke. Dia main sini dah. Patah balik. Tak ada hal. Okay. Controlling tu Cik dah start faham kita tak boleh belagak je guys. Kita tak boleh belagak. Okay. Nampak running head tu jauh kat situ. Nampaknya Mama Aish dah sampai dulu. Mama Aish pro tu lah. Yelah kan, dia biasa main kan. Yang mana? Macam mana tu? Patah balik. Okay, kita pilih kat sini. Kita pilih sini. Okay, sini. Come on, Mama Aish. Mama Aish memang pro. Ya Allah. Kenapa asyik cium je dia attack? Kenapa? Akulah. It's okay. Mana Mama Aish? Ya Allah. Depan tu tangga, bye. Come on. Sikit lagi. It's okay. It's okay. Patah balik. Tak guna. Kenapa dia asyik kejar cium? Aduh. Okey lah kali ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Yes. Sampai tangga sudah. Mana Mama Aish? Mama Aish, come on. Come here. Yes. Ambil coin and enter stage 3. Now, ini mesh dia lagi serabut ni guys. Mana kita nak pusing ni? So terjun situ. Tak payah tengok. Kita redah aja. Kita nampak. Dia kejar Aish. Jom selamat. Baru nak cakap selamat. Selamat dimakan. Sekali lagi guys. Sekali lagi. Tak apa. Controlling macam alhamdulillah dah semakin okey lah Okay, tengok atas ni dulu. Masuk sini kot. Ke sebelah sana ada laluan tak? Kita tengok tak ada ni jalan mati. Toilet. Okay, duduk sini. Tengok dia pusing. So ikut tepi lah. Slow ikut tepi dah lepas. Okay, jom. Dia kejar tu Adli ni bos. Kita follow je belakang. Kita kira selamat dah Mama Aish kena. Macam pun kena sekali. Aish. Memang menguji kesabaran ya guys. Dah lah memeranjatkan. Kita tak boleh salah step Salah step dia jatuh. Okay. Tak apa. Macam dah selamat. Bebas di sini. Sekarang kita tunggu Mama Aish. Nampak gayanya. Dia sangkut di situ. Okay, jap. Mana nak lalu? Okay, lalu sini lah kot Sini lah kot. Sini nampak macam secure je.
Mana Mama Aish? Macam dah jumpa dah tempat untuk kita revive. Kita check in situ dulu. Mama Aish, halo. Okey lah. Macam tunggu kat tempat revive ya. Woi, Rani Head tu ada muscle. Lain macam. Ini mesti lagi ganas ni. Oh, tu dia, tu dia. Okey, mari dah, mari dah. Okey, jom, 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 jom. Mari, mari, mari. Tengok tu, tengok dia lari. Apa benda tu? Oi, ini kalau tengok dah lama boleh mimpi ni tidur malam ni. Lain macam. Okey, okey. Lepas dah yang first. Dia nampak macam tough nampak macam ganas. Dia menyeramkan dan ganas tapi easy lah untuk kita lepas kat situ. Okey. Dah sampai checkpoint yang seterusnya. Okay, now yang ni pun rasa tak ada masalah ni. Kita just jangan step dekat benda ni yang bulat ni je. Okay, nampak dah lubang kat situ. Lepas. Cantik ah. Cantik ah. Hai. Looking for me? Nope. Mama Ish, where you go? Wait for me. Okay, next checkpoint. Okay, betul tak laluan ni? Okay, patah balik dulu. Oh, boleh naik atas tu, boleh naik atas tu. Bye. Mama Ish. Betul lah kot jaluan ni. Oh, yo. Dia kejar rapat, guys. Dia kejar rapat, guys. Sikit lagi. Yes, sir. I'm here. Catch me if you can. Okay, guys. Di samping kita menunggu Mama Ais ni kan. Saya nak tanya lah apa khabar semua sihat Hopefully semua sihat. Ni musim-musim nak periksa ataupun mungkin ada yang dah habis exam tahniahlah Cem ucapkan belajar pandai-pandai, okey? Dapatkan markah ujian yang baik. Dapatkan markah ujian yang baik. Make your parent proud, okey? Alright, let's get back into the game Okay, ni agak berbahaya sikit sebab kita tak boleh lompat tau. Kita tak boleh lompat. And they keep coming to us. Kenapa yang Cim cakap tak boleh lompat? Sebab dia ceiling tu rendah sangat. Bila ceiling tu rendah sangat, dia jadi kita tak boleh nak step dekat atas kepala tu. Tak apalah. Kita ikut tepi lah slow-slow. Ini je lah method yang ada. Okay, sampai sini. Alright, Cim dah sampai. Mana Mama Aish? Masih stuck ke? Okay, ikut tepi sini. Belah kanan. Okay, Cun. Lompat. Lompat. Yes. Just like that. Okay. Kita dah masuk stage 4. Let's do this. Ni agak menyeramkan, guys. Cuba tengok dia punya location dia. Gelap macam tu. Okay, tak apa. Yup. Alright. Alamak. Bertindih-tindih ni. Mana laluan? Okay. Ni tangga. 1, 2. Okay. Even naik tangga ni pun, kalau kita salah tekan dia memang akan stuck Macam tadi Cem dah jatuh. Dia nampak simple game ni. Tapi dia perlukan precision, ketepatan ketika nak klik tu. Dan alangkah bagusnya kalau you all semua gunakan ketepatan tu dalam menyiapkan kerja sekolah on time. Because what? After all, education must win, right? Game-game juga belajar jangan tinggal, guys. Betul tak? Game-game juga belajar jangan tinggal. Yalah, kita mestilah nak banggakan ibu bapa kita kan. Make our parent proud, okay? Game ni sekadar untuk merilis tension, okay? Sampai situ saja. Release tension saja. Tak lebih dari itu. Jangan terbawa-bawa sampai jauh sangat sampai boleh merosakkan diri. Alright? Wow! Dia slide oi. Aduh. Cuma tak habis bebel lagi Okay, ni nak lompat mana ni? Thank you Mama Aish kerana bagi hint kat situ. Okay, now what should we do? Okay. Dah lepas. Jom follow Koka ni. Okay, Koka. Jom Koka. Mama Aish where? Alright, dah sampai. Not too bad not too bad. Where are you Mama Aish? I'm waiting here. Okay, Koka dah jalan dulu dah.
Let me check for Mama Aish. Mama Aish, just straight. You follow the side of the dinding tu, and then you can jumpa pintu ini. Okay? Mana Mama Aish? Rasa Mama Aish ni banyak kena ngap ni. Sekejap. Nampak tak? Okay, okay. Here, over here. Straight to the door. Okay, good job. Okay, next part. Okay, mana kita nak pergi ni? Confident no? Wow, betul. Betul turun bawah tu ni. Yeah, jom. Okay, lompat 1, lompat 2. Jalan mati di situ. Lompat 1, lompat atas ni. Save kat sini. 1, 2. Save baik. Baru lepas save ya guys. Macam tak faham kenapa cuma button jump ni tak berapa function ataupun cuma salah tekan sebab overexcited gang. One more time Alright. 2. Atas ni tinggi sikit. Okay. Ni trik dia ni. Ini very tricky. Macam mana nak buat? Lompat 1, 2, 3 atau lompat atas dia. Okay. Macam lari sini, lompat sini. Yes! I made it. Now we wait for Aish Mana Mama Aish? Okay. Tu kita nampak dia lompat kat situ. Follow je tepi-tepi. Lompat. Cantik. Sikit lagi. Ya Allah. Rupanya button dia pun tak function guys. Akulah. Tak apalah. Tadi dia dah tunggu Cem kan. Kali ni kita tunggu dia. Kita tunggu dia pula. Okay, jom sama-sama kita